harapan Tuan kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian dalam sukan ini? Alhamdulillah. Okey, harapan saya kepada murid-murid yang menyertai acara sukan sekolah ni, saya mengharapkan mereka dapat terus bersukan dan sihat daripada segi fizikal dan mental. Walaupun ada pelbagai ujian, pelbagai cabaran, diorang tetap bersukan dengan baik, dapat tunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Dan saya harapkan di peringkat seterusnya ataupun di yang mana tahun 6 ke sekolah menengah, tahun 4 akan terus mengharumkan nama sekolah, nama ibu ayah, dan apa-apa pun tahniah dan terima kasih semua. Apa pandangan Tuan tentang penganjuran sukan sekolah hari ini? Terima kasih kepada PSS Semerbak atas interview ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah di atas penganjuran pihak sekolah, di mana penganjuran ini memberi makna kepada semua murid Semerbak. Terima kasih kepada semua penganjur. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi. Cabaran utama untuk handle budak PPKI adalah dari segi tingkah laku diorang ni, sebab diorang cepat mengamuk, hilang tumpuan. Jadi harapkan akan datang pihak pusat sekolah bagi PPKI gerak dulu. Sebab diorang memang tak boleh nak tahan lama. Kesian diorang, kesian juga cikgu. Betul tak cikgu? Hari sukan tahun ini adalah Raya. Hashtag Raya Alpha, Raya Gen Z. Biru menang. Buat bersukan gabungan. Kali terakhir untuk sukan lari prasekolah, sangat teruja dapat menolong cikgu-cikgu prasekolah. Dan ya, seronoklah. Menghadapi cabaran. Saya Puan Nora Binti Azami. Alhamdulillah saya tengok tahun ni memang sangat meriah, memang sangat puas hati lah. Kira ibu bapa pun ramai yang sportif dan menolong dekat kawasan-kawasan yang macam sukan ni. Alhamdulillah saya syukur. Sonok tengok budak-budak kan. Saya Muhammad Nur Rizqullah. Saya daripada Rumah Ungu. Saya main acara tali-tali. Saya rasa tahun ni saya akan menang. Saya Mak Merah. Rumah Hijau. Nama saya Kalisha. Anak sangat saya